Setelah berbakul orang bukan Islam dimaki hamun, daripada isu perlakuan individu terus dijadikan isu kaum, dan ramai juga orang bukan Islam terpaksa meminta maaf bagi pihak individu tersebut. Akhirnya tiba-tiba ada pendedahan bahawa individu yang memijak Al-Quran itu sebenarnya seorang mualaf. Kenapa tiba-tiba hari ini baru didedahkan? Kenapa tidak lebih awal? Kenapa pelaku yang mengislamkan individu tersebut tak muncul awal-awal lagi? Takkan dia tak perasan kok orang yang diislamkan dulu? Ada agenda lain ke? Lama betul dia nak teliti dan nak dedahkan perkara tersebut. Pihak yang mengislamkan individu tersebut ni wajarlah dihukum. Sebab kalau betul dia dah islamkan budak tu, confirm lah dia tahu. Takkanlah dia tak ingat. Tak silap aku baru April tahun lepas. Kenapa dia tak muncul? Ini adalah kecuaian dia. Kalau mualaf tu wanita, mungkin dia orang akan jaga lebih baik lah kot. Yalah, mana tahu kot sambil menyelam minum air. Ini kalau setakat lelaki masuk Islam, mungkin dia pelepah macam tu je kot. Tak tahulah dia orang ni ada follow up nak didik individu yang baru masuk Islam tu ataupun tidak. Nah, sekarang wajarlah kalau anda semua minta maaf pada bukan Islam, terutama yang duk komen-komen rasis, hentam bukan Islam, hentam kaum tertentu ni, minta maaf lah balik pada mereka. Oh ya, nak tanya juga, adakah paksaan untuk individu yang pijak Quran tu pergi masjid untuk minta maaf tu masih terpakai? Tolong tuliskan pandangan anda di ruangan komen, nak tahu juga.